Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perkongsian untuk pagi ini berhubung dengan ilmu tauhid yang diambil daripada kitab Faridatul Faraid, muka surat 2. Syekh Hamad sebagai penulisnya berkata di dalam rangkap ini, wa ba'du fahadhihi risalatun fi fannit tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhadtu min riyadhiha fawakiha syahiyatan wa min hiyadhiha jawahira muftakhiratan. Terjemahannya, kemudian dari itu maka ini risalah pada ilmu tauhid. Aku himpunkan dia daripada beberapa kitab yang diiktibarkan. Aku ambil daripada segala kebunnya akan buah-buahan yang diinginkan, dan daripada beberapa lautan akan beberapa permata yang megah. Di dalam rangkap ini, Syekh menerangkan, kemudian dari itu bermaksud kemudian dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari itu bermula dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan wassalatu wassalam. Maka ini risalah pada ilmu tauhid. Risalah ini ataupun kitab ini adalah berhubung dengan ilmu tauhid. Aku himpunkan dia daripada beberapa kitab yang diiktibarkan. Syekh telah menghimpunkan segala permasalahan dan perbahasan di dalam kitab ini, di dalam risalah ini diambil daripada beberapa kitab yang diiktibarkan, iaitu kitab-kitab yang dibuat sebagai pengajaran ilmu tauhid. Aku ambil daripada segala kebunnya akan buah-buahan yang diinginkan. Syekh mengambil daripada kitab-kitab lain, kitab-kitab yang diiktibarkan, kitab-kitab yang menjadi pengajaran di ilmu tauhid, segala perkara-perkara yang diinginkan daripada kitab-kitab yang lain. Dan daripada beberapa lautannya akan beberapa permata yang megah. Dan juga diambil daripada kitab-kitab lain permata yang megah, ilmu-ilmu yang jelas, ilmu-ilmu yang manfaat dimuat naik di dalam kitab Syekh, sebagaimana kita belajar pada hari ini. Segala ilmu, segala permasalahan berhubung dengan ilmu tauhid telah Syekh pindahkan daripada kitab-kitab lain kepada kitab yang kecil ini ataupun risalah yang kecil ini. Seterusnya Syekh Hamad menyambung dari dalam penulisannya, faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal lam'ani suniyatal i'tiqadi wa qa'idata rusdin taskunu bainal imani u'idhuha bihi ta'ala min syaitanil i'tiqadi. Terjemahannya, maka datang ia dengan kepujian Allah Ta'ala, akidah yang sebenar yang elok cahayanya, lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah dan ketetapan petunjuk yang diam pada hati orang yang mukmin. Aku lindungkan dia dengan Allah Ta'ala daripada i'tirad yang diserupakan dengan syaitan. Di dalam rangkap ini, Syekh memohon kepada Allah SWT dengan memuji Allah SWT, maka datang ia dengan kepujian Allah Ta'ala. Maka datang ia risalah ini dengan kepujian Allah Ta'ala, mengharapkan agar risalah ini mendapat kepujian daripada Allah Ta'ala. Mendapat kepujian daripada Allah Ta'ala bermaksud mendapat keredaannya. Sebab apa? Sebab risalah ini membicarakan akidah yang sebenar, yang elok cahayanya.
Akidah yang sebenar ialah akidah yang berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Elok cahayanya, mudah dipahami. Lagi yang mengandungkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, dan di dalamnya dibahas perkara-perkara yang menjadi i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, sifat-sifat yang harus atas Allah Ta'ala, dan ketetapan penunjuk yang didiam pada hati orang mukmin, dan ia juga menjadi petunjuk yang diam pada hati orang mukmin. Apa yang ada dalam kitab ini menjadi petunjuk pada hati orang mukmin, menjadi panduan, menjadi ikutan bagi hati orang mukmin yang berjalan pada Allah. Dan Syekh juga memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada itirad yang diserupakan dengan syaitan. Syekh juga mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada kritikan yang diserupakan dengan syaitan, seperti contoh yang mereka mengatakan tidak ada sifat 20 di zaman Nabi. Ini adalah merupakan satu itirad yang diserupakan dengan syaitan kerana menafi akan ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mempelajari akannya. Seterusnya, Syekh Ahmad berkata, Asy'ariyatul mashrabi, malayuwiyatul ma'rabi, fataniyatul ibarati, bayaniyatul isyarati. Terjemahannya, yang dibangsakan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mazhabnya, lagi kepada Melayu bahasanya, lagi kepada Fatani turutannya, lagi kepada kenyataan isyaratnya. Yang dibangsakan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mazhabnya bermaksud kepada umat Islam yang beriktikad dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, naklah berpegang kepada tauhid yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebagai mazhab kepada ilmu tauhid, kita kena ikut fahaman Imam Abu Hasan Asy'ari dan fahaman ataupun aliran fikiran Abu Mansur Al-Maturidi. Sesungguhnya risalah ini ditulis dalam bahasa Melayu Fatani tuturannya. Lagi dalam kitab ini ataupun dalam risalah ini kenyataan isyaratnya. Segala isyarat-isyarat ketuhanan ataupun ilmu-ilmu berhubung dengan ketuhanan terdapat dalam kitab ini. Seterusnya, Syekh Ahmad berkata, tunazzilu baina nazairiha manzilatal insani minal aini, tufaddalu alaiha tafdilal iqyani alal lujaini. Yang terjemahannya, ditempatkan dia kitab ini antara segala umpamanya daripada beberapa risalah yang kecil pada tempat rupa yang di tengah mata, dan dilebihkan dia atas sekaliannya seperti dilebihkan emas di atas perak. Syekh, di dalam rangkap ini Syekh mohon kita supaya meletakkan risalah ini di tempat yang strategik, di tempat yang diutamakan, supaya ia sentiasa menjadi rujukan bagi kita dalam mempelajari ilmu tauhid. Wallahu a'lam buat masa ini. Semoga kita sambung di masa yang lain pada muka surat 3 dan 4. Wallahu a'lam.